Faham? Pasal budak-budak. Bapa gitu? Kerana Allah Maha Adil. Budak yang tak boleh gunakan akal dan sampai umur, Allah tak kira. Faham? Batu budak-budak tak tulis dosa. Orang tua minum arak tulis dosa. Budak-budak minum arak banyak pun tak tulis. Orang tua minum sikit je, setegak arak, hukumnya haram, dosa besar. Walaupun tak mabuk. Ada orang kata kalau tak mabuk tak haram. Fatwa tu mabuk. Bang. Deh. Ma askara kasiruhu wa qaliluhu haram. Kita ada kaedah agama. Apa yang banyak mabuk, sedikit haram. Memang orang minum setegak tak mabuk. Kalau bir, dia kena segelas besar baru mabuk. Kalau gelas kecil tak mabuk. Kalau whisky setengah gelas mabuk dah, tapi setitik tak mabuk. Setitik pun tapi dia adalah arak, hukumnya haram. Tetapi kalau budak-budak minum arak 1 tong tak haram. Budak sekolah tadika kemah, buat contoh. Balik sekolah, bila balik sekolah jalan 4-5 orang. Dak budak kan umur 5 tahun. Dak ada van bawa kasbek. Accident. Nampak jatuh setong kasbek. Jadi budak-budak ni ingat ke air lemonade. Balik tadika 4 orang. Nak minum mabuk. Mabuk. Dosa tak? Dak, belum balik. Nak, tidak dikira. Dalil rufi'al qalam an salasin. Nabi kata malaikat tak tulis dosa pahala 3 golongan. Hak pertama budak-budak tadi. Nak, dah 4 orang, 4 botol seorang. Habis licin minum. Nak, anak pak mak balik rumah pak leh. Anak pak leh balik rumah pak mu. Pasal mabuk. Nah. Tu nak cerita. Nah. Tapi kita besar dah. Bila buat dosa tanda pahala. Bila buat dosa tanda dosa. Bila buat pahala tanda pahala. Sebab tu budak-budak kalau mati semayang mayat guna doa. Ada tak Allah maghfirlahu? Jawab tu imam. Ada tak? Budak-budak mati? Tak ada. Doa mayat ni pada takbir yang ketiga. Nah, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu sampai habis. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan mayat ini, kasihankan dia, jangan balas ketina segala dosa dia, kasih balaslah dia. Nampak? Tapi kalau mayat belum balik, tak ada Allah maghfirlahu. Ya Allah, jadikanlah kematian kanak-kanak ini sebagai saham bapa dan ibunya di akhirat nanti. Jadikan kanak-kanak ini beratkan timbangan 2 ibu bapa di akhirat nanti. Ada Allah maghfirlahu minta ampun? Tak ada. Bapa tak ada minta ampun dalam solat mayat untuk budak-budak? Kerana budak-budak tidak ada dosa. Faham tak? Sebab tu kalau budak-budak mati orang tak baca talqin. Sini orang baca talqin. Tak ada. Talqin ni khilafiyah. Faham? Bukan wajib pun. Khilafiyah. Tak sabarlah masalah talqin. Kalau ada orang ngajar dia hentang orang baca talqin, tu ustaz gila. Faham? Tak ada kira siapa-siapa. Pasal ni khilafiyah. Orang tanya Syekhul Azhar, dia jawab khilafiyah. Siapa baca pun betul, tak baca pun betul. Kerana ini adalah nas daripada ulama-ulama muktabar. Jangan baloh bodoh. Faham? Budak-budak kecil dia baca gak talqin, tu imam tu bodoh. Sebab kanak-kanak tidak ada fitnah kubur. Faham? Kanak-kanak walaupun anak orang kafir, tak ada fitnah kubur. Tak ada rasa gelap, tak ada rasa sunyi, tak ada rasa kehilangan, tidak ada takut, tak ada soal muka nakir, tak ada panas, ditidurkan oleh Allah bila dia mati. Faham? Sama ada mayat dia dibakar macam anak orang Hindu, dia rasa macam tidur, bangkit di padang mahsyar nanti. Batu orang tak baca talqin. Budak-budak mati belum balik, orang tak buat tahlil. Ada tak orang buat tahlil arwah? Sini ada tak orang buat? Tak ada buat.
Orang dak buat budak-budak. Budak-budak tak ada dosa. Dia ni macam wali Allah, macam para nabi. Tak, macam mati syahid. Tak ada dosa. Jadi kena faham baik-baik. Tetapi siapa yang wajib? Ibu bapa. Wajib kena suruh anak belajar fardu ain. Wajib kena suruh anak buat perkara yang wajib seperti semayang, puasa dan seumpamanya. Dah budak-budak sah dak semayang, dia belum balik lagi. Syarat sah semayang bukan balik tetapi memayyiz. Tak syarat balik. Budak baru umur 4 tahun, 5 tahun tetapi pandai semayang, sah jadi imam solat Jumaat di sisi mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Faham? Walaupun kat tekak dia ada lastik, bila dia rokok jatuh yoyo. Nampak? Boleh jadi imam semayang Jumaat. Dah budak-budak 5 tahun suruh jadi imam. Faham? Dalam kocek ada yoyo. Faham tak? Kocek kanan Ultraman, kocek kiri JKK Meng. Faham? Tapi dia pandai semayang dan dia telah memayyiz, sah menjadi imam. Cuma afdal orang tua. Faham? Yang kedua daripada mukallaf, iaitulah baligh. Baligh bahasa Arab balighun, daripada buluh, makna yang sampai umur. Sampai umur ni kadang-kadang dengan haid, kadang-kadang dengan mani. Nampak? Keluar mani. Perempuan yang cukup umur 9 tahun keluar haid, baliklah dia. Tapi biasanya budak-budak Melayu ni, kalau perempuan dia haid umur 11, 12 atau 13. Ada juga lewat 14. Tapi yang paling awal perempuan-perempuan Arab Bani Tihamah. Anak-anak dia 9 tahun keluar haid. Batu 9 tahun kalau haid dia telah balik, wajib mengerjakan solat dan segala yang wajib. Tapi anak orang Melayu ni jenis kecil. Arab 9 tahun macam Melayu tekat tang 2. Arab ni dia style macam orang Sweden, orang Norway, tinggi-tinggi. Bukan Yaman lah, Yaman dia kecil. Arab mana Arab Saudi, dia besar. Kita tengok besar. Kita ingat umur 20. Tanya ayah dia, berapa umur anak? 11 tahun. Besar Arab. Batu 9 tahun ada yang haid, 10 tahun ada yang haid. Melayu 14, 13. Tu perempuan. Yang kedua balik dengan sebab mimpi ke keluar mani. Keluar mani. Dah mimpi ni sabab. Nampak? Goliknya dengan sebab mimpi. Siapa yang bermimpi keluar mani, maka wajib tak dia mandi junub. Tengok dulu. Faham? Kalau mimpi tu keluar mani, dia bangun tidur tengok ada air mani, wajib mandi junub. Dan itulah tanda telah balik. Faham? Tapi kalau bangun tak ada air mani, mimpi jima'. Faham? Dia kata dah mimpi mana? Mimpi jima'. Dah bangun ada air mani tak? Tak ada, wajib mandi junub. Cik jawab. Wajib tak? Wajib mandi dalam mimpi. Faham lagi? Dah kita bangun tak ada air mani, dah wajib mandi ya. Dalam mimpi mu mandi. Faham? Jadi menunjukkan hak zahir dan tidak syarat mimpi jima'. Walau mimpi lain pun tapi dah bangun ada mani, wajib mandi. Dia kata aku mandi junub pula tadi. Bapa keluar mani, mimpi. Mimpi jima' sama dah Aku dah mimpi jima' dah. Kerja di trafik. Lesen mati, trafik kerja dalam mimpi. Takut bangun keluar mani, wajib mandi. Faham? Budak-budak balik 9 tahun paling awal perempuan keluar haid ataupun mani. Laki-laki satu saja keluar mani. Ada orang pertikai bila kita mengajar orang puan ada keluar mani, dia kata tak, orang puan tak ada mani. Kita kata ada. Sebab apa? Sebab bila Nabi berkata
bercerita tentang mimpi wajib mandi ni, seorang perempuan pula mari tanya, ya Rasulullah, hal alal mar'ati al-ghuslu, adakah atas wanita kena mandi? Nampak? Iza tahtalimat, bila perempuan itu telah pun mimpi. Nabi jawab, na'am, iza ra'atil ma'a, ya, perempuan juga wajib mandi bila dia bangun daripada tidur ada air mani. Faham? Kaedah sains mengatakan perempuan tak ada mani. Dalam hadis Nabi kata ada mani, maka qaulu Rasulullah tuqaddamun 'alan nas, perkataan Rasulullah didulukan atas segala kata-kata manusia. Kerana Nabi wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bila Nabi kata keluar mani, seluruh pakar sains kata tak keluar mani, pakar hak Nabi dulu. Kerana hak sains adalah zanniyah, sangkaan.